Assalamualaikum. Terfikir oleh kita pada saat ini dan mahu disoalkan, parti politik mana yang paling banyak mempunyai kerusi di Dewan Rakyat bagi menentukan masa depan negara dalam pelbagai aspek. Pertama tentulah PAS yang mempunyai 42 kerusi Dewan Rakyat. Kedua, DAP. Yang lain-lain seperti PKR, Bersatu dan sebagainya, termasuk UMNO, mempunyai tangga-tangga yang di bawah kedudukannya. Oleh itu terfikir tidak oleh kita bahawa DAP sedang rancak ditunggang oleh kumpulan-kumpulannya bagi mencapai kejayaan yang paling tinggi pada satu masa. Oleh itu, pilihan raya kecil di negeri-negeri yang 6 perlu dilihat dari sudut perpaduan orang Melayu dan orang Islam juga. Perlu kita lihat bagaimana kedudukan legislatif di negeri masing-masing tidak diolah oleh pembangkang seperti DAP ke tahap yang mungkin membahayakan kedudukan kuasa politik orang Melayu nanti. Apabila sesuatu parti politik itu mempunyai lebih kerusi daripada pihak-pihak lain, maka ianya boleh meminda perlembagaan, membuat dasar, membuat undang-undang, dan pada saat itu orang Melayu, orang Islam harus berfikir panjang dan menentukan masa depan mereka. Jika terfikir ini, serlahkanlah dalam undi kita pada 12 Ogos 2023.